7 Oktober 2025, 7.48 pagi. Suhu 24, bacaan IPU 118. Umum ketahui bahawa Global Smooth Flotilla telah disekat dan ditawan dan diculik oleh pengadilan Israel. Hampir kesemuanya tahanan-tahanan aktivis telah dibebaskan, tinggal beberapa orang lagi. Manakala gelombang kedua dan ketiga sedang berlangsung untuk ke Gaza sekarang. Ia mengandungi 11 buah kapal. Kapal Kosain telah berlabur sementara waktu menunggu 8 kapal dan bot kecil sehingga mereka tiba dan bergabung semula untuk meneruskan pelayaran ke Gaza. Mereka telah mengubah strategi untuk tidak memberi alasan kepada pengadilan Israel untuk menyerang mereka ketika berlangsungnya pada 7 hari bulan. 7 hari bulan Oktober adalah ulang tahun Taufan Al-Aqsa, di mana Hamas menculik beberapa tebusan daripada Israel ke Gaza. Kapal Kosain telah bergabung semula bersama 8 pelayar, 8 kapal untuk menuju ke Gaza sekarang ini. Dalam masa kurang pada 24 jam mereka akan sampai ke zon kuning dan seterusnya zon merah dan ke Gaza. So memang dia orang saja tunggu untuk sekali. Kosain adalah gelombang ketiga. Sementara Thousand Madeleine to Gaza adalah gelombang kedua. Mereka berlayar terlebih dahulu. Dan kini mereka semua telah bergabung untuk menuju ke Gaza. Inilah misi keamanan dan bukannya mereka untuk berperang, kerana mereka terdiri pada para doktor, jururawat dan juga wartawan antarabangsa. 4 buah drone telah dikesan pada tanggal 6 hari bulan Oktober. Tidak diketahui sama ada 4 drone ni daripada negara-negara Mediterranean berkaitan seperti Greek, Turki ataupun Egypt, atau boleh jadi daripada Israel yang sedang mengintip untuk menunggu masa untuk menyerbu kapal Kosain ini.